merupakan pengalaman pertama saya ikut Camp Meet. Saya pergi menggunakan ADV 150 dan video ni merupakan video throwback 4 tahun dahulu. Jadi pengalaman pertama saya juga sampai di Taman Rimba Sungai Troy. Perjalanan untuk naik ke Gunung Jerai, kebanyakan rider tahu jalannya berselekor dan agak berbahaya. Kita perlulah berhati-hati, terutama sekali waktu kita nak turun ke Taman Rimba Sungai Troy. Okey, maka sampailah kami di pintu masuk ke Taman Rimba Sungai Troy. Jadi di sini perlu hati-hati, lihat kenderaan melintas dan hati-hati juga waktu nak turun kerana cerunnya sangat curam lah pada saya. Okey, waktu ni perlulah kita menjarakkan motor kita dengan motor-motor lain lah, kerana kalau ada apa-apa kemungkinan kita jatuh tak melibatkan banyak kenderaan lain. Jadi jom kita pergi ke Sungai Troy, ke tapak perkhemahan.
Okey, kita dah pun sampai di tapak perkemahan Taman Rimba Sungai Troy. Waktu kami sampai dah ramai jugalah rider lain dah sampai dulu, dan ramai juga dah mula pasang kemah lah. Di belakang saya ni sebenarnya ada pondok tinjau yang boleh kita, di bawah saya ni sebenarnya ada pondok tinjau yang boleh kita nampak pemandangan di bawah Gunung Jerai. Jadi pemandangan sangat cantik lah. Jadi dari sana saya berjalan menikmati pemandangan menuju semula ke tempat saya letak motor tadi. Jadi apabila kita sampai di kawasan Taman Rimba, ini adalah pemandangan pertama yang kita jumpa, iaitu tempat letak kenderaan. Dan di sekitarnya tu kita boleh menikmatilah pemandangan yang sangat cantik sebelum kita pergi menuju ke tapak kemah. Kita dah pun sampai di tapak perkemahan Taman Rimba Sungai Troy. Jadi untuk orang ramai berkemah di sini mestilah membuat tempahan awal. Boleh hubungi 04 466 7777 atau 0142421752, atau boleh email melalui The Jerai Hill Resort, atau boleh melawati portal rasmi JPSM Kedah. Jadi kita tidak boleh walk in macam tu saja ya. Apa yang korang tengok dalam video ni adalah pemandangan Taman Rimba Sungai Troy 4 tahun yang dulu. Sekarang dah 2026, tentu banyaklah perubahan. Dalam video ni saya sedang angkut barang-barang perkemahan untuk pergi ke tapak kemah. Jauh jugalah dari tempat saya letak motor tadi nak pergi ke tapak kemah tu. Terus teranglah saya cakap, inilah kali pertama saya pasang kemah yang sebetulnya. Sebelum ni saya tak tahulah nak pasang kemah kena letak dulu ground sheet dan kena pasang pula fly sheet. Sebelum ni saya pasang kemah pasang gitu aja. Jadi kali ni dalam Camit ni saya diajarlah cara untuk pasang kemah yang betul, dan banyak yang membantu saya waktu ni ialah sifu rider saya lah, Ayu. Dan di belakang sana tu kelihatan sahabat saya, Kak Tun dengan suaminya. Ini merupakan tapak kemah di Sungai Troy. Sangat cantik, sekitarannya sangat nyaman, dan memang kita layan sungguhlah dengan suasana kan, scenerinya. Ini merupakan Ayu yang banyak bantu saya
banyak tolong saya sepanjang saya menjadi rider ni lah. Kalau dah sampai di Gunung Jerai, ambillah peluang untuk pergi ke Padang Tok Syekh. Ini adalah perjalanan kami untuk menuju ke Padang Tok Syekh. Okey, sekarang kita sampai di Padang Tok Syekh. Padang Tok Syekh ni berketinggian 1150 meter dari aras laut. Tempat ni sebenarnya tempat bersejarah, berkenaan juga dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Sekian dulu untuk kali ni.